wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul. Jazakumullahu khairal jaza' diucapkan kepada penganjur program ini. Mudah-mudahan ia menghasilkan pahala dan ganjaran, juga keberkatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan bacaan kita ini dengan membetulkan niat kita, niat belajar, niat mengajar, mengambil faedah, memberi faedah, memberi manfaat, mengambil manfaat, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niat untuk kita mempelajari ilmu nubuwah, ilmu yang datang daripada Mishkatun Nubuwah, daripada sumber nubuwah. Dan moga cahaya daripada ilmu itu mencahayai hati kita, kehidupan kita. Dan kita harapkan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencahayai orang lain, seperti mana sifat waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ya, Rasulullah itu disifatkan oleh Allah dalam ayat tadi sebagai siraj munir, sebagai lampu yang memberi cahaya. Bukan hanya cahaya pada diri sendiri sahaja, tetapi mencahayai orang lain. Dan itulah sifat waris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Apa sahaja kerja buat kita sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai pelajar ilmu, adalah atas maqam warisan daripada Nabi SAW. Maka kelakuan kita, perbuatan kita hendaklah menghampiri apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kerana itulah maqamnya, itulah kedudukannya. Apa sahaja majlis yang kita adakan, sama ada majlis yang kecil ataupun majlis yang besar, asasnya hendaklah membawa manusia kepada Allah. Wa da'iyan ila Allah, bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu yang pertama dapat manfaat adalah diri kita sendiri, dan seterusnya orang lain, insya-Allah taala. Kita akan ada apa-apa paparan ni kat sini? Matan? Tak ada? Whiteboard. Jadi matan ada ke kak? Ada. Ha? Kalau ada, masing-masing ada di tangan, tak apalah. Ha? Di matan tu ada PDF-nya. Pihak penganjur pun ada. Kita sambung bab salatil jamaah. Begitu. Saya akan menggunakan teks
terjemahan yang ni. Mungkin yang ada di tangan tu teks terjemahannya berbeza lah, tapi matanya sama je. Berbeza. PDF yang ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil jama'ah. Tusannu fi maktubatin la jumu'ah wa fit tarawihi wa fil witri ma'ah. Kita lihat terjemahannya. Disunatkan salat berjemaah bagi salat 5 waktu yang diwajibkan, tetapi tidak bagi salat Jumaat kerana ia fardu ain. Juga sunat sangat untuk salat tarawih dan witir bulan Ramadan. Betul, sama teksnya. Tusannu fi maktubatin la jumu'ah. Kita tak perlu bergantung sepenuhnya lah pada terjemahan. Sebab ni ustaz kan. Jadi kita fokus pada matan Arab tu insya-Allah. Disunatkan akan dia. Jadi naib fa'il hiya tu dia kembali kepada jamaah lah. Disunatkan akan dia berjemaah. Fi maktubatin ay fi salatin maktubah. Pada sembahyang yang difardukan. Jadi maktubah ini dia memberi makna mafruḍah, yang difardukan. Seperti mana kutiba alaikumus siyam ay furida alaikumus siyam. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitab. Kitab tu maksudnya fardan mawquta. Sesuatu kefarduan yang telah ditetapkan waktunya. Disunatkan akan dia berjemaah di dalam solat fardu. La jumu'ah. Tidak Jumu'ah. Apa maksud tidak Jumu'ah? Iaitu tidak disunatkan sembahyang berjemaah dalam sembahyang Jumaat. Tak sunat sebab dia fardu. Tak disunatkan kerana dia fardu. Boleh. Mic-nya. Ditarik lagi. La Jumu'ah. Tidak solat Jumaat. Maksudnya solat Jumaat berjemaah itu bukan sunat. Bahkan berjemaah itu wajib. Dalam sembahyang Jumaat, berjemaah itu adalah syarat. Syarat sah sembahyang Jumaat adalah berjemaah. Tak ada mazhab yang kata boleh sembahyang Jumaat seorang diri. Ada mazhab yang bilangan solat Jumaat 2 orang ada, 4 orang ada, 12 orang ada. Tapi tak ada mazhab yang kata boleh sembahyang Jumaat seorang diri. Imam Suyuti senaraikan berbelas-belas pandangan dalam bilangan sembahyang ataupun bilangan orang menjadi makmum dalam sembahyang Jumaat. Tapi berjemaah itu mesti. Syarat sah. Sebab itu kalau satu orang dia tertinggal sembahyang Jumaat, kalau dia qada sembahyang Zuhur. Dia tak boleh qada sembahyang Jumaat. Satu, syarat sah sembahyang Jumaat hendaklah dilakukan dalam waktu Zuhur. Yang kedua,
Sembahyang Jumaat itu hendaklah dikerjakan secara berjemaah. Disunatkan akan dia berjemaah di dalam solat fardu la Jumaah. Tidak Jumaat, kerana berjemaah itu dalam sembahyang Jumaat itu syarat sah. Wa fit tarawih, diataf kepada fi maktubah, dan disunatkan di dalam sembahyang tarawih. Maksud disunatkan berjemaah dalam sembahyang tarawih. Wa fil witri, dan ataf lagi, disunatkan akan dia Jumaah berjemaah di dalam sembahyang witir ma'ahu ay ma'at tarawih, bersama dengan sembahyang tarawih. Hu tu kembali kepada tarawih. Maksudnya, sebelum saya nak sentuh yang rangkap kedua tu, sebenarnya yang dalam matan ni, yang dalam matan Zubat ini, pengarang membawa salah satu pandangan hukum sembahyang berjemaah dalam mazhab Syafi'i, iaitu sunat. Pendapat yang muktamad yang ditarjihkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Minhaj, hukum sembahyang berjemaah ni fardu kifayah. Jadi yang dalam matan ni adalah pendapat dhaif. Matan Ghayah pun guna pandangan ni lah, sunat muakkadah. Di pendapat yang muktamadnya, hukum sembahyang fardu secara berjemaah adalah fardu kifayah. Jadi ada mazhab yang fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad. Kalau dalam mazhab Zahiri, siapa yang rumah dia sebelah masjid, sembahyang berjemaah itu syarat sah sembahyang. Bukan wajib lagi, bukan fardu ain lagi, syarat sah. Jadi kalau rumah dia sebelah masjid, dia pergi sembahyang seorang, sembahyang dia tak sah. Itu mazhab Zahiri. Dia menggunakan hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang berjiran dengan masjid, melainkan dia kena sembahyang dalam masjid. Walhasilnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada dua pandangan, bahkan tiga, bahawasanya hukum sembahyang berjemaah itu, sembahyang fardu secara berjemaah, sunat muakkadah, fardu ain ataupun fardu kifayah, dan pendapat yang muktamadnya dia adalah fardu kifayah. Imam Nawawi menyebutkannya. Jadi bila kita sebut sembahyang berjemaah itu fardu kifayah, kita perlu kembali kepada apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah dahulu. Kita ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kita ada sunnatul ain, sunnatul kifayah. Dua-dua ada. Sunat pun ada ain dan kifayah, fardu pun ada ain dan juga kifayah. Dan hukum sembahyang berjemaah ini fardu kifayah. Kalaulah kita melihat kepada pandangan hukum sembahyang fardu secara berjemaah ni sunat muakkad, apa implikasi dia? Sesiapa yang mengerjakan solat fardu secara tidak berjemaah tanpa uzur yang akan disebutkan, maka hukumnya makruh. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah makruh. Lawan kepada meninggalkan sunat adalah makruh. Tetapi atas pandangan yang muktamad ini fardu kifayah, maka kita fahami dulu apakah definisi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni kita kata haitsu in qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Itu maksud fardu kifayah. Sekira-kira kalau sebahagian telah melaksanakannya, gugurlah kefarduan daripada yang lain. Biasa kita kata kalau sebahagian buat, yang lain tak payah. Orang kata sebahagian buat, yang lain tak payah. Ataupun dalam ibarat Arabnya, haitsu in qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Sekira-kira kalau sebahagian buat, gugurlah kefarduan. Gugurlah kefarduan daripada yang lain. Dan setiap fardu kifayah itu, dia punya qadrul kifayah. Kadar kifayah dia beza-beza, ikut jenis ibadat. Contohnya, sembahyang jenazah fardu kifayah. Menguruskan jenazah, memandikan, mengkafankan, mengkebumikan, fardu kifayah. Maka
bilangan yang aqallul mujzi, bilangan paling sedikit itu dia berbeza ikut amal itu. Contohnya, semayang jenazah. Berapa orang sudah dikira semayang jenazah itu terlaksana? Semayang jenazah. Berapa orang? Kalau satu orang dia semayang jenazah, misalnya. Adakah semayang jenazah itu sah? Sah. Jadi kalau satu orang dia melaksanakan semayang jenazah, maka gugurlah kefarduan daripada yang lain. Tapi mandikan jenazah, perlu berapa orang? Paling minima, supaya mandi itu dapat disempurnakan. Kita tengok, mayat tu bayi ke, ataupun mayat tu orang dewasa. Kalau mayat tu orang dewasa, tubuh dia besar, satu orang dia tak mampu nak angkat. Dia tak mampu nak angkat. Maka berapa orang diperlukan supaya boleh angkat, untuk boleh mandikan? Contohnya 2 orang mungkin, ataupun 3 orang. Maka 3 orang lah yang merupakan qadar kifayah. Tidak ada kadar yang tertentu dia melihat kepada amal tersebut. Maka bila kita bawa definisi ataupun kefahaman tadi dalam sembahyang berjemaah, maka sembahyang berjemaah ni berapa orang dan berapa jemaah? Berapa tempat? Berapa orang dan berapa tempat? Yang mana sekira-kira kalau bilangan itu mencapai tahap kifayah, maka gugurlah dosa tak semayang berjemaah daripada sesebuah tempat. Kalau sekadar aqallul jamaah, sekurang-kurang semayang berjemaah, nak panggil semayang tu berjemaah 2 orang, kan? 2 orang sudah memadai. Maksudnya imam dan juga makmum. Itu adalah sekurang-kurang berlakunya berjemaah. Tetapi ia tidak mencukupi untuk qadrul kifayah. Tak cukup. Sekadar nak berlakunya berjemaah, orang tu dikira dapat pahala berjemaah. Pahala. Maka satu orang imam, satu orang makmum sudah memadai. Tetapi untuk menggugurkan fardu kifayah, ulama' dia tambah. Dia kata apa? Sembahyang berjemaah itu hendaklah didirikan haitsu yazharu syiar. Itu robek dia. Sekira-kira zahirnya syiar. Syiar, penampakan, benda tu jadi nampak. Yang di tempat itu ada sembahyang berjemaah. Maka barulah gugur kefarduan sembahyang berjemaah daripada sesebuah tempat. Maka kalau tempat tu besar, yang sembahyang berjemaah ni satu tempat sahaja, tak cukup. Bilangan tempat itu tak cukup untuk menggugurkan fardu kifayah. Takkanlah sebesar-besar kucing ni, satu tempat masjid kan, dekat situ sahaja ada sembahyang berjemaah, yang lain semua tak ada. Satu tempat saja tak memadai untuk menzahirkan syiar sembahyang berjemaah di tempat tersebut. Maka bilangan berjemaah itu tidak mencukupi. Ataupun di sebuah masjid, hanya ada imam dan juga makmum, 2 orang saja, tak nampak syiar. Syiar ni namanya syiar. Syiar ni kan tanda, nampak bahawasanya tempat ini ada sembahyang secara berjemaah. Maka dhabit dia haitsu yazharu syiar. Sebab itu menjadi tanggungjawab. Misalnya kita tengok ada sebahagian kampung sembahyang Zuhur tak ada sembahyang jemaah. Zuhur asar. Zuhur dan juga asar. Tak ada. Mungkin subuh ada, maghrib ada, isyak ada, tapi Zuhur dengan asar tak ada langsung. Tak ada sembahyang langsung berjemaah. Maka kita tengok, kenapa tak ada? Adakah kerana semua lelaki tak ada? Pergi kerja semua sekali. Tak ada langsung yang tinggal kat kampung tu. Contoh, mungkin kampung kecil kan. Jadi kalaulah ketiadaan sembahyang berjemaah itu memang kerana memang tiada orang yang difardukan, yang ada di situ ketika waktu solat, maka tak berdosa. Tapi kalau contohnya ada je orang lelaki, yang mana mereka inilah yang ditaklifkan untuk solat secara berjemaah, tetapi mereka tak datang.
mereka tak datang, maka berdosa. Semua yang ada pada waktu zuhur tu, lelaki ni, semuanya berdosa. Semua yang ada pada waktu asar di kampung tu, lelaki, sehat, tak ada uzur, berdosa. Jadi sebab itu, tanggungjawab menghidupkan fardu kifayah itu adalah tanggungjawab kaum lelaki di tempat itu. Dia kena ambil tanggungjawab, dia kena pergi surau tu. Dia kena pergi masjid tu. Supaya apa? Supaya menggugurkan fardu kifayah. Atas alasan ini, sebahagian ulama kata, fardu kifayah ini lebih afdal daripada fardu ain. Muktamadnya fardu ain lebih afdal, tapi sebahagian ulama kata, amalan fardu kifayah lebih afdal daripada amalan fardu ain. Sebab apa? Sebab orang yang buat fardu kifayah ini, dia mengangkat beban daripada orang lain. Dengan dia buat ini, orang lain tak berdosa, maka kerja dia besar. Contohnya, antara fardu kifayah adalah memakmurkan Kaabah dengan tawaf. Jadi Kaabah itu tak boleh dikosongkan tanpa ada orang tawaf langsung, tak boleh. Contohnya bila waktu orang pergi haji, akan ada juga sebagian orang yang tinggal kat Mekah untuk memastikan ada sahaja amalan tawaf. Kerana memakmurkan Kaabah ni, macam mana cara nak makmurkan Kaabah? Bukan dengan semayang. Semayang itu masjid lain pun ada, iaitu dengan tawaf. Maka tawaf di sekeliling Kaabah, yang dipanggil ta'mirul Kaabah juga, adalah merupakan contoh daripada fardu kifayah. Jadi kita menotakan bahawasanya yang tusannu ini adalah atas mazhab, dia adalah sunat muakkadah. Okey, kalau contohnya, masjid tu memang dah ada sembahyang Jumaat, ramai pun 2-3 saf. Yang lain tu yang tak sembahyang berjemaah, dia sembahyang seorang-seorang, apakah hukum dia? Hukumnya makruh, masih makruh. Walaupun fardu kifayah sudah gugur, tetapi hukum sunat itu masih ada. Maka walaupun masjid dah ada sembahyang berjemaah, kalau siapa-siapa individu dia sembahyang seorang diri, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan semua hukum ini, dia ada syarat dia. Orang yang difardukan kifayah ataupun disunatkan sembahyang secara berjemaah ini, pertama, dia lelaki. Syarat dia lelaki. Yang kedua, baligh. Berakal tu sudah pastilah. Lelaki, baligh, mukim. Mukim, bukan musafir. Jadi yang kata fardu kifayah, yang kata sunat muakkadah ini adalah lelaki, baligh, mukim, dan juga sihat. Ataupun kita guna lafaz yang lebih umum, yang tiada uzur. Sebab uzur meninggalkan sembahyang berjemaah ni banyak. Salah satunya sakit. Jadi kita sebutlah sihat. Jadi mereka-mereka inilah yang kalau sembahyang fardu itu tanpa uzur, tak dilaksanakan secara berjemaah, paling kurang hukumnya makruh. Paling kurang hukumnya adalah makruh. Kalau mazhab Hambali, hukumnya berdosa, kerana sembahyang berjemaah itu adalah fardu ain. Jadi untuk perempuan, adakah perempuan disunatkan sembahyang berjemaah? Disunatkan. Maka ya, perempuan juga masih disunatkan sembahyang berjemaah. Maksudnya, kalau dia sembahyang berjemaah, dia dapat pahala lebih lah. Itu maksud disunatkan. Tetapi dalam minhaj kata, penegasan ataupun penekanan untuk perempuan sembahyang berjemaah tidaklah seperti lelaki. Maknanya kalau perempuan ni dia tak sembahyang berjemaah, tak makruh. Itu beza antara lelaki dengan perempuan. Perempuan ni kalau dia tak sembahyang berjemaah, dia tak jadi makruh. Jadi tidaklah muakkadnya sembahyang berjemaah atas perempuan sama muakkadnya sembahyang berjemaah atas lelaki. Seperti mana kita tahu, afdalnya perempuan itu dia sembahyang berjemaah. Jadi sembahyang itu sendiri adalah fi qa'ri baitiha, iaitu di dalam rumahnya. Daripada segi pahala solat berjemaah, orang tu dia sembahyang awal waktu ke, dia sembahyang tengah waktu ke, dia sembahyang hujung waktu ke, tapi dia sembahyang berjemaah, dia tetap akan dapat 27 pahala. 27 pahala itu jemaahnya seorang ke,
maksudnya 2 orang, jemaahnya 100 orang ke, 1000 orang ke, pahala 27 itu akan dapat. Walaupun makmum kita seorang sahaja. Semayang kat masjid ke, semayang kat rumah ke, semayang kat pejabat ke, tetap dapat pahala 27. Segi pahala 27. Kita semayang kat rumah pun dapat 27 kalau berjemaah. Tetapi setiap semayang berjemaah itu, kalau ditambah padanya nilai kamal yang lain, dia akan jadi berbeza lah. Contohnya sembahyang berjemaah kat masjid dengan sembahyang berjemaah kat rumah. Sudah tentulah kat masjid lebih afdal sebab dia ada nilai tambah masjid. Sembahyang berjemaah kat masjid awal waktu dengan sembahyang berjemaah kat masjid tengah waktu. Ya, awal waktulah dia punya 27 dia lagi besar. Kalau kita nak faham, macam contohnya 27 guni. Yang sembahyang awal waktu dapat 27 guni berlian. Yang sembahyang akhir waktu dapat 27 guni beras. 27 juga, tapi dalamnya lain, kan? Yang ni beras, yang ni berlian. Ini lagi mahal. Begitu, 27. Sebab itu solat berjemaah dengan jemaah yang lebih besar, lebih afdal daripada solat berjemaah dengan jemaah yang lebih kecil. Kemudian solat berjemaah kalau imam itu orang yang tertentu, contohnya Rasulullah, sudah tentulah lebih afdal daripada kalau imam itu orang yang bawah lagi daripada Rasulullah. Dan begitulah kita qiyas dan kita fahami. Okey? Tanya tentang kadar minimum tadi untuk setiap jemaah lah. Sekarang kita lihat ada satu kampung tu, dia banyak surau yang berdekatan. Jadi disebabkan surau berdekatan, surau tu dihidupkan, semua dihidupkan. Semua disebabkan surau berdekatan, jadi jemaah tu berpecah jadi bilangan yang kecil. Boleh Maulana ulas sikit tentang perkara tersebut, sebab macam kita cakap tadi, kadar minimum kan untuk dia mengangkat syiar tadi tu. Boleh sikit Maulana ulas sikit tentang perkara tersebut, sebab kita boleh terangkan pada orang kampung lah. Dia bila sesebuah tempat tu ada masjid, ada surau, masa ada tempat semayang, dia memanglah jemaah yang besar lebih afdal daripada jemaah yang kecil. Tapi dalam kitab kata, kalaulah semua orang kampung tu nak semayang kat masjid, sehingga ta'attalah, tergendala, tercuti surau berdekatan, tak ada orang semayang, sebab semua nak pergi masjid, maka lebih afdal orang tempat tu sembahyang di surau walaupun bilangan lebih sedikit. Apa maksud dia? Supaya tidak mencutikan surau tu. Walaupun dengan bilangan sedikit, sembahyang je. Itu lebih baik daripada pergi sembahyang kat masjid. Kerana menghidupkan rumah ibadat itu adalah lebih utama dalam konteks ini, dalam surah ini, daripada mengejar bilangan. Jadi kalau tempat tu kecil, tapi bilangan tempat semayang berjemaah tu banyak, maka dalam konteks tempat yang kecil itu sudah cukup untuk menzahirkan syiar. Kan banyak tempat untuk menzahirkan syiar. Tidaklah kita kata kita nak bagi banyak kat satu surau, kita tinggalkan surau ni. Kita dapat banyak tapi kita rugi lagi banyak. Sebab cutikan surau tu lagi teruk daripada bilangan jemaah yang sedikit. Jadi orang yang tinggal berdekatan dengan surau itulah bertanggungjawab untuk surau dia dihidupkan. Itu cara dia. Kita tak akan tinggalkan surau kita walaupun kita hanya semayang seorang dengan seorang makmum, kan? Kerana itu lebih afdal menghidupkan surau itu dengan solat. Okey? Jelas La Jum'ah, tidak solat Jumaat. Okey, tidak solat Jumaat. Tadi dah terangkan. Nanti dalam bab solat Jumaat insya-Allah kita akan lalui. After untuk wanita solat di rumah kan. Ya. Tapi ada macam
istilah dia mengatakan itulah dia mengejar untuk solat berjemaah di masjid berbanding solat di rumah. Soalan tu kan kita nak terangkan. Berkenaan dengan perempuan solat di masjid, di surau, perkara itu memang jelas. Afdalnya di rumah, itu dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kerana konsep perempuan ni adalah tertutup, kan? Itu asalnya as-satru. Dia punya pakaian dia pun lagi banyak daripada kita, kan? Bahagian tubuh yang kena tutup lagi banyak daripada kita. Memang konsep perempuan ni adalah dalam Islam ni sebenarnya as-satru. Bukan didedahkan, ditayangkan. Itu memang konsep bermuamalah dengan perempuan. Kemudian walaupun ada hadis yang saya sebutkan tadi, ada juga hadis Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu halang perempuan-perempuan, hamba-hamba perempuan Allah, lafzi dia, maksudnya perempuan lah. Janganlah kamu halang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Sehingga Nabi keluarkan arahan ini kepada suami-suami. Maksudnya kalau isteri kamu nak pergi ke masjid, kamu jangan halang. Dari satu hadis Nabi kata perempuan ni afdal sembahyang kat rumah. Tapi janganlah kamu halang kalau dia nak pergi. Janganlah kamu halang kalau dia nak pergi. Maksudnya tidaklah sampai kalau dia sembahyang kat masjid itu jadi makruh. Kalau dia nak pergi, janganlah halang. Sebab itu di Masjid Nabawi itu memang ada perempuan sembahyang. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah, walaupun Nabi kata perempuan itu afdalnya sembahyang kat masjid, sembahyang kat rumah. Tapi di zaman Nabi sendiri, perempuan datang ke masjid. Dan Nabi tak halang pun. Nabi biar aja. Apa bukti perempuan datang sembahyang ke masjid? Ada hadis daripada Nabi yang Nabi menyuruh supaya kalau perempuan ni dia solat, dia tunggu kalau ketika sujud, dia tunggu lelaki bangun daripada sujud dulu, baru dia bangun daripada sujud. Sebab apa? Sebab kalau dia bangun awal, kan bila sujud, bila kita pakai kain kan nanti nampak peha dan seumpamanya. Jadi biar lelaki bangun sujud dulu, barulah mereka bangun daripada sujud. Menunjukkan mereka sembahyang di belakang lelaki, bahkan tak ada tabir pun antara jemaah lelaki dan juga jemaah perempuan. Dan Masjid Nabawi pada ketika itu sangat kecil. Maksudnya oleh kerana sangat kecil, tak ada tabir, kemungkinan untuk dapat melihat itu ada. Dan bila selesai sembahyang, Nabi perintahkan lelaki jangan bangun dulu. Biar perempuan bersurai, barulah lelaki bersurai, supaya tak berlaku ikhtilat dan juga pertembungan. Jadi ia menunjukkan bahawasanya wujudnya perempuan sembahyang di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Jadi kalaulah sembahyang itu hukumnya hendaklah dilarang, dihalang, sudah tentulah yang pertama melarang dan menghalang itu adalah Nabi SAW. Tapi dengan satu syarat, iaitu jangan berlakunya fitnah. Sebenarnya syarat ni mutlak, bukan hanya soal perempuan pergi masjid, perempuan keluar rumah. Dia memang syarat perempuan keluar rumah, dia nak pergi mana pun, syaratnya adalah jangan berlakunya fitnah. Janganlah berlakunya fitnatun nisa itu di tempat yang dia pergi. Tak kisahlah dia pergi masjid ke, pergi sekolah ke, maka jangan sampai begitu. Maka sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab, ulama membezakan antara wanita muda dengan wanita tua. Dia kata wanita yang kata boleh tak makruh datang sembahyang kat masjid ni adalah yang tua. Adapun yang muda ini dia sembahyang kat rumah je lah. Alasannya adalah bila dia muda, dia syabah, maka boleh menimbulkan fitnah lah daripada segi penampilan dia. Dan cuma kita tidaklah mahu membincangkan secara aktif masalah makruhnya perempuan muda ni pergi sembahyang kat masjid, sebab kita tinggal kat tempat perempuan ni memang duduk luar rumah. Jadi kalau dia tak pergi masjid, dia pergi mall, kan?
Pergi mall, pergi playground, pergi sana, pergi sini, pergi naik hiking dah, tak mana-mana. Jadi kita tak payah cakap lah masalah biarlah dia pergi masjid. Faham? Pelbagai. Jadi maknanya daripada segi situasinya dia tak sesuai pun kita nak cakap berlebihan. Tajuk tu. Daripada pergi berpeleseran dekat merata-rata tu, pergi masjid tu, itu lebih baik lah. Nisbah kepada keadaan zaman. Kalau kita tinggal dekat Tarim ke contoh dia, yang memang perempuan dia tu jadi duduk dalam rumah sahaja, maka dia akan nampak tu ketara tu kalau tiba-tiba dia ada dekat. Jadi keadaan situasi tempat kita itu, maka tak makruh pun dia pergi je lah. Walaupun makruh dia pergi je. Lebih baik daripada dia pergi berpeleseran di tempat-tempat yang lain. Apatah lagi kalaulah maksud dia pergi masjid itu bukan hanya sembahyang. Contohnya ada pengajian. Contohnya dia pergi maghrib, ada kuliah maghrib. Itulah tempat dia boleh belajar. Kat rumah suami tak ajar. Kan, kat masjid dia boleh belajar apatah yang pelajaran itu fardu ain. Maka hukum akan jadi berbeza. Hukum akan jadi berbeza. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. La Jum'ah. Tidak solat Jumaat. Wa fit tarawih wa fil witri ma'ah, jelas bahwasanya solat tarawih ini disunatkan berjemaah dan solat witir bersama tarawih. Jadi bila dia kata solat witir bersama tarawih, kita dah faham solat witir yang mana satu. Solat witir di bulan Ramadan. Bukan mutlak. Bukan solat witir mutlak disunatkan berjemaah. Tetapi solat witir di bulan Ramadan disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua qaul tentang adakah solat tarawih ini disunatkan berjemaah ataupun bersendirian. Sebab solat sembahyang tarawih dari satu segi dia adalah solat malam. Dari satu segi. Jadi solat malam adalah solat sunat. Solat qiyam. Maka solat sunat, solat tahajud, solatul lail, solatul qiyam ni adalah solat yang kita tidak melakukannya secara umumnya secara berjemaah. Itu satu qaul Imam Syafi'i. Tapi qaul yang muktamadnya adalah solat tarawih ini disunatkan untuk melakukan berjemaah kerana ini adalah perkara yang paling kurang disunnahkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar tengok orang sembahyang kat dalam masjid, sebelum itu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, orang sembahyang tarawih ni kalau dalam kat masjid ni dia sembahyang infradi. Penuh. Sembahyang berpecah-pecah masing-masing. Maka Sayyidina Umar kata bagusnya kalau kita kumpulkan orang ni sembahyang dengan satu imam. Perempuan satu imam, laki satu imam. Maka beliau telah arahkan begitu. Esoknya beliau masuk ke masjid, tengok satu imam, belakang semua ikut imam tersebut. Maka kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hazihi, ini adalah bid'ah yang bagus. Ini adalah bid'ah yang bagus. Apa maksud bid'ah yang bagus? Iaitu mengerjakan solat tarawih berjemaah dengan satu imam sahaja dalam masjid. Maka paling kurang dia adalah sunnah Khalifah Ar-Rashidin. Maka ialah menjadi amalan yang berterusan sehinggalah hari ini. Sebahagian ulama dia bezakan. Okey, orang yang nak sembahyang tarawih tu, adakah dia ni hafal Quran ataupun tidak? Kalaulah dia ada keperluan untuk dia mengulang Quran dia. Kalau dia sembahyang berjemaah, dia jadi makmum. Jadi makmum tak boleh ulang Quran. Kalau dia sembahyang seorang, dia boleh ulang Quran, contoh. Maka untuk dia ni, lebih afdal dia sembahyang seorang diri daripada dia sembahyang berjemaah. Cuma hafiz Quran ni biasanya dia tak sembahyang seorang juga. Dia ada seorang lagi belakang dia untuk semak. Untuk semak bacaan dia. Okey. Yang kita buat ni betul lah tu. Maknanya sembahyang tarawih itu dilakukan secara berjemaah. Bagaimana pula dengan sembahyang sunat yang lain? Adakah ada di sana sembahyang sunat yang lain yang disunatkan berjemaah? Maka kita ada 6 sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah.
sembahyang raya haji, sembahyang raya puasa, gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang istisqa dan sembahyang tarawih. Jadi ada 6 sembahyang sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Yang disunatkan. Maksudnya apa maksud yang disunatkan? Kalau kita sembahyang seorang dengan kita sembahyang berjemaah, sembahyang berjemaah itu lebih afdal. Itu maksud ia disunatkan. Bagaimana pula dengan sembahyang sunat lain? Yang kita duk buat ni sembahyang tasbih berjemaah, sembahyang hajat berjemaah, ada tempat sembahyang duha berjemaah. Kuliah duha buat. Jadi ustazah tu jadi imam. Ustazah pula ya jadi imam dekat masjid. Ada kat belah sana. Maka apa hukum dia? Pertama kita kata tidak disunatkan. Okey, kalau tak disunatkan dia jadi apa? Haram, makruh, bid'ah. Maka dalam mazhab Syafi'i hukum dia adalah mubah. Itu lafaz yang ditakbirkan oleh ulama. Hukum melakukan solat sunat selain daripada 6 yang disebutkan tadi secara berjemaah adalah mubah. Semayang seorang dengan semayang berjemaah tak ada pahala tambahan. Semayang seorang dengan semayang berjemaah tidak ada pahala tambahan. Mubah. Itu maksud mubah kan. Kalau macam semayang tarawih dia jadi beza. Semayang apa yang lain-lain yang disebutkan tadi. Tapi yang ini mubah. Tidaklah sampai jadi haram ke. Ataupun bila sebut bid'ah itu haram lah. Makruh ke tak. Hukumnya adalah mubah. Dan kalaulah dilakukan dengan tujuan ta'lim. Untuk ajar. Ta'lim. Contohnya semayang tu orang tak biasa. Contohnya semayang tasbih. Maka kita nak ta'lim orang. Maka kita jadi imam. Orang semua ikut. Supaya orang ni reti semayang tasbih. Maka dia ada nilai tambah lain. Iaitu ta'lim. Maka dia akan semayang berjemaah pada ketika itu. Dia akan berpahala. Dia akan apa? Dia akan berpahala. Nabi juga pernah semayang tahajud dalam keadaan berjemaah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut belakang Nabi SAW. Sebab itu semayang tahajud. Cuma oleh kerana bukanlah itu amalan berterusan Nabi. Maka kita tak sebut secara khusus bahawasanya semayang tahajud ke semayang qiyam ke. Macam kat Makkah Madinah kan qiyam ni buat secara berjemaah. Bahawasanya semayang yang disunatkan secara khusus buat berjemaah. Dia boleh. Gitu jawapan dia. Dia boleh dibuat secara berjemaah kerana Nabi pernah buat secara berjemaah. Tapi oleh kerana dia bukan benda yang Nabi buat muwazabah. Nabi semayang, orang ikut Nabi kat belakang. Bukan benda yang Nabi targhib, Nabi galakkan, Nabi bentuk jemaah. Maka kita tak sampai boleh kata benda itu, amalan berjemaah itu adalah amalan yang khusus. Dan orang yang pimpin semayang hajat, semayang tasbih, dia perlu memberi peringatan kepada jemaah dia. Dia kena ajar. Sebab orang awam, mungkin kalau kita buat berjemaah, orang ingat sembahyang ni memang kena buat berjemaah. Jadi kita lah sebagai ustaz kena bagi tahu. Kita buat ni sebenarnya sembahyang ni bagus, sembahyang sendiri. Sembahyang hajat, sembahyang sendiri je. Cuma mungkin ramai-ramai ni nak bagi semangat supaya ada doa berjemaah. Itu sahaja. Jangan sampai masyarakat kita faham sembahyang hajat ni berjemaah. Sehingga dia ada hajat ni, dia kena tunggu malam Jumaat. Sedangkan bila ada hajat, waktu je lah terus sembahyang. Tak perlu tunggu pak imam ke, tak perlu tunggu jemaah lain, tak perlu ke nak kena buat kenduri ke, tak perlu kan. Jangan sampai kefahaman macam tu. So kalaulah ada bibit-bibit kefahaman macam tu, kita sebagai guru kena pastikan benda tu tak berlaku. Benda tu tak berlaku. Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni sembahyang seorang, bukan sembahyang berjemaah. Tapi dibuat tu kita tahu kan sembahyang tasbih ni macam lain sikit. Jadi nak kena ajar ataupun dia panjang, nak kena buat berjemaah supaya semangat. Tapi dalam masa yang sama kita kena tambah peringatan. Bahawasanya sembahyang ni buatlah, janganlah maknanya nak tunggu ustaz baru nak buat. Boleh buat bila lepas dah biasa 2-3 kali sembahyang dengan ustaz, dia dah reti dah macam mana nak sembahyang infradi. So kalaulah ada kemungkinan orang salah faham bahawasanya solat ini mesti dibuat berjemaah, maka kita sebagai ulama, sebagai ustaz bertanggungjawab untuk memastikan kefahaman itu tidak berlaku. Kerana salah lah. Benda yang bukan sunat kita rasa sunat, benda itu salah. Kan? Tak betul. Kan?
Benda yang tak semestinya begitu, kita rasa mesti macam tu, maka itu salah. Maka yang perlu meletakkan atas landasan yang betul adalah ulama, insya-Allah taala. Okey. Ka an yu'idal farda yanwi niyatah ma'al jama'ati i'tiqad nafliyatah. Ka'an, seperti bahawa mengulang ia akan fardu. Berniat ia akan niatnya. Disunatkan juga seperti mengulangkan solat fardu dengan niat fardu, dengan berjemaah, dan i'tikadkan bahawa solat itu hukumnya sunat. Bait syair ini akan menerangkan tentang satu solat yang kita panggil as-salatul mu'adah. Al-mu'adah, solat yang diulang. Al-mu'adah, solat yang diulang. Maksudnya apa? Ka tu kan seperti. Apa yang seperti? Maksudnya seperti mana disunatkan tadi, maka ini juga disunatkan. Itu maksud seperti. Faham? Dia punya tasbih dia tu pada sunat. Seperti mana sunat. Dia punya wajah persamaan tasbih tu adalah pada sunniyatuhu. Benda tu sunat. Seperti mana berjemaah itu sunat bagi sembahyang fardu, maka seperti itulah disunatkan seseorang itu mengulang sembahyang fardu. Nama sembahyang ulang ni, nama dia al-mu'adah. As-salatul mu'adah. Apa maksud dia? Disunatkan untuk kita dah sembahyang zuhur, kita sembahyang zuhur lagi sekali. Disunatkan tu maksudnya kalau kita buat dapat pahala. Bukan disunatkan buat tiap hari. Disunatkan dengan mana kalau kita buat, maka dia akan dapat pahala. Sembahyang fardu yang macam mana? Yang disunatkan mu'adah. Sembahyang fardu yang macam mana? Pertama, sembahyang fardu yang tunai, bukan qada. Dia sembahyang qada, betul diulang lagi sembahyang qada yang sama. Itu tak disunatkan. Sembahyang fardu yang tunai. Yang tunai, bukan qada. Kerana ada peristiwa, contohnya Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia imam kat kampung dia, kat mahala dia. Dia akan sembahyang dulu dekat dengan Nabi. Kemudian nanti dia balik dia punya taman dia sembahyang lagi sekali jadi imam. Maksudnya dia sembahyang isyak tu 2 kali. Pertama sembahyang dengan Nabi, kemudian sembahyang dengan jemaah dia. So itu antara contoh bahawasanya ada amalan yang namanya mengulang sembahyang fardu yang telah dilakukan secara sah. Secara sah. Kalau yang pertama tak sah, ulang tu wajib, bukan sunat, kan? Sah. Lepas tu buat lagi sekali. Ataupun ada sahabat Nabi, dia datang lambat. Maka Nabi tanya, siapa yang nak sedekah kat orang ni? Maka satu orang yang dah sembahyang, dia sembahyang lagi sekali dengan orang ni. Menunjukkan ada sembahyang yang dipanggil sembahyang berulang. Dan hukumnya adalah sunat. Tapi dia ada syarat-syarat yang banyak sebenarnya. Syarat nak boleh sembahyang mu'adah ni, dia ada syarat-syarat yang banyak. Dalam kitab ni sebut sebahagian. Pertama, yang tadi kita sebutlah, iaitu sembahyang itu hendaklah sembahyang tunai, bukan sembahyang qada. Kemudian ulama bahaskan, okey, kalau dia sembahyang begitu, contohnya dia nak sembahyang zuhur ulang, macam mana cara dia nak niat? Usalli fardaz zuhri ataupun usalli az-zuhra ataupun usalli sunnataz zuhri. Kerana sembahyang yang kedua ni hukumnya sunat. Sunat. Menurut pendapat yang muktamad, yang kedua ni sunat. Kalau dia kata usalli fardaz zuhri, dia macam kontra. Sembahyang ni sunat, kita kata fardu.
Sembahyang ni hukumnya sunat, pahalanya sunat, bukan pahala fardu. Tapi masa niat kita kata usalli fardah. Dia macam kontra. Jadi sebab itu sebagai ulama kata dia niat usalli zuhra bas. Kalau sunat az-zuhri dah macam sembahyang qabliyah ba'diyah kan. Namun pendapat yang muktamadnya, sembahyang yang kedua ni dia kena tiru, dia kena buat seperti sembahyang fardu zuhur. Okey, kalau satu orang dia sembahyang fardu zuhur, dia niat macam mana? Usalli apa? Fardu zuhri. Maka sembahyang ni pun dia kena niat usalli fardu zuhri. Itu yang dalam matan kata yanwi niyatah, dengan niat fardu. Dia kena niat usalli fardu zuhri. Kena. Yang kedua syarat dia, yang ketiga syarat nak sembahyang muadah ni ma'al jamaah. Mesti dibuat berjemaah. Mesti. Sembahyang muadah ni tak sah dibuat seorang. Tak sah. Kalau nak buat, dia mesti berjemaah walaupun seorang. Dan tak ada syarat. Tak ada syarat untuk sembahyang muadah, sembahyang pertama lebih kecil daripada sembahyang kedua. Contohnya, sembahyang pertama dia sembahyang kat masjid berjemaah, ratus-ratus orang. Sembahyang muadah dia sembahyang berdua je. Boleh tak? Boleh. Sebab ada sebagian ulama kata nak sembahyang kedua ni, hendaklah sembahyang kedua ni ada nilai tambah yang tak ada pada sembahyang pertama. Contohnya, sembahyang pertama dia sembahyang 2 orang. Sembahyang kedua dia sembahyang 100 orang. Baru boleh. Sebab yang kedua ni adalah nilai tambah banyak. Kan? Sembahyang pertama dia sembahyang kat rumah. Sembahyang kedua sembahyang kat masjid. Adalah nilai tambah. Ataupun sembahyang pertama dia sembahyang seorang. Sembahyang kedua dia sembahyang berjemaah. Maka ada nilai tambah. Tidak ada syarat seperti itu. Tak ada syarat. Saya kata, sebagian ulama kata, tapi muktamadnya tak. Tidak ada syarat sembahyang kedua lebih besar, lebih afdal. Tak ada. Syarat dia jemaah kedua, yang kedua tu mesti berjemaah. Kalau sembahyang seorang tak sah. Berjemaah ni, untuk sembahyang muadah ni, berjemaah ni adalah syarat. Syarat sah. Okey? Berjemaah adalah syarat sah. Dia sama macam sembahyang Jumaat. Seperti mana sembahyang Jumaat, berjemaah adalah syarat sah. Maka sembahyang muadah ini berjemaah juga adalah syarat sah. Dalam matan Safinatun Najah ada 4 solat. Berjemaah adalah syarat sah. Ada 4 solat. Berjemaah adalah syarat sah. Kalau tak buat berjemaah tak sah. Yang pertama sembahyang Jumaat. Yang kedua sembahyang muadah. Dia ada 2 lagi. Siapa ingat? Yang si petaling ni. 2 lagi apa? Dalam Safinatun Najah. Yang mana dia mesti niatul imamah. Dalam Safinah dia kata wajib niat imam. Safinah. Bukan Minhaj. Ada lagi 2. Ada 2 lagi solat yang berjemaah itu syarat sah. Qada tak syarat. Ni air apa? Air kosong lah. Warna dia macam air sesuatu. Botol itu. Botol. Meragukan. Lagi 2 apa? Dah solat fardu. Solat fardu. Solat Aidil Adha tak syarat berjemaah. Kalau sembahyang seorang sah. Solat raya kalau dia sembahyang seorang sah. Itu sunat. Safinah. Tak jumpa? Lupa lah. Solat nazar berjemaah. Iaitu satu orang dia nazar. Saya ni, lepas ni saya nazar, semua solat fardu saya akan buat jemaah. Contoh dia nazar macam tu. Maka ketika itu, selepas dia nazar, semua sembahyang fardu dia, kalau dia sembahyang tak berjemaah tak sah. Dia mesti buat berjemaah. Sebab dia nazar. Okey? Okey, yang ketiga. Yang keempat? Solat jamak takdim kerana hujan. Solat jamak takdim kerana hujan.
Dalam mazhab Syafi'i ada dua jenis solat. Ada dua jenis uzur yang kita boleh sembahyang jamak. Pertama, musafir, yang kedua hujan. Dan solat jamak kerana hujan ni, syarat dia, pertama jamak tu mesti jamak takdim. Jamak takhir tak boleh. Dan syarat dia mesti berjemaah. Solat yang kedua tu mesti berjemaah. Contohnya sembahyang zuhur, asar. Asar tu mesti jemaah. Kalau dia buat tak berjemaah, tak sah. So ada 4 solat yang berjemaah adalah merupakan syarat sah. Solat Jumaat, solat muadah, solat nazar berjemaah, dan juga solat jamak takdim kerana hujan. Solat yang kedua, bukan solat pertama. Solat yang kedua itu dia mesti lakukan secara berjemaah, kalau tak sah. Okey. Apa kaitan dengan itu tadi iadah? Apa kaitan dia? Iadah wajib berjemaah. Tak yang tadi yang jamakan hujan tadi. Ha? Tu lah. Tadi dah jamak. Tu kita jemaah. Ulang lagi. Ya, jemaah. Dah tak ulang. Jamak, sebenarnya jamak. Yang berasingan, iadah satu perkara, jamak satu perkara. Faham? Tak ulang tu sikit. Contoh dalam hujan. Jadi dia jamak tadi betul. Ha. Jadi yang kan sekarang tadi yang syurikat adalah empat perkara yang ada. Bukan iadah. Ada. 4 perkara yang wajib solat berjemaah. Tadi yang Ya, dia tu. 4 solat yang wajib berjemaah. dalam Sa- safinah. Ha. 4 solat yang wajib niat imam. Ialah berjemaah. Oh, berjemaah. Wajib berjemaah. Okey? Faham kan? Jadi kita, contohnya ada kawan kita baru sampai. Dia seorang diri. Kita tolonglah dia. Supaya apa? Supaya dia dapat berjemaah. Jadi kita kata kita dah solat. Kita solat lagi. Kan? Mungkin tak pernah amalkan solat muadah. Lepas ni kita amalkan. Kita solat lagi. Sama ada kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke. Ya. Ya. Sekarang ni situasinya semua imam-imam ni dia mengimam di masjid. Umat dia imam kepada umat dia. Boleh? Jadi solat muadah lah tu. Solat muadah. Kalau dia ada satu orang rumah lah. Kalau 2, tak boleh. Dia muadah ni sekali. Satu lagi syarat dia tak boleh 2 kali. Muadah ni sekali sahaja. Tapi isteri kedua rasa tak adil lah. Apa pula dia? Dia akan solat bersama isteri yang hari tu giliran dia. Adil lah tu giliran dia. Esok giliran yang kedua dia sembahyang muadah lagi. Okey. Seterusnya. Okey, faham kan? Yang penting kita amalkan. Tak pernah buat ni, buat solat muadah. Solat muadah. Kemudian dibahaskan solat muadah ni adakah ada pada solat jenazah? Baru ni pun Kak Ikim dapat soalan ni. Kan biasa kan sembahyang jenazah begini. Contohnya mula jenazah sembahyang kat hospital. Anaknya jadi imam, kan? Anak. Jadi kat masjid pun anak dia jadi imam. Sebab anak lah yang lebih afdal, kan? Jadi macam mana? Ataupun jenazah dibawa kat rumah, anak jadi imam. Ibu mungkin tak boleh pergi masjid ke. Jadi bawa kat rumah, family sembahyang. Kemudian jenazah dibawa ke masjid, sembahyang lagi sekali. Yang jadi imam tu orang yang sama. Jadi adakah solat muadah itu juga ada dalam selain solat fardu? Itu soalan dia. Contohnya solat jenazah. Maka misalnya dalam syarah yang saya bawa ni, Fathur Rahman, beliau kata dikecualikan daripada sunat yang ada solat jenazah. Solat jenazah ini, solat jenazah dan juga solat Jumaat. Solat jenazah dan solat Jumaat. Maka solat jenazah
tidak disunatkan untuk i'adah. Ini yang ditulis dalam kitab ni. Solat jenazah dan juga solat Jumaat. Solat jenazah dan juga solat Jumaat. Cuma ini yang dalam kitab ni. Tapi dalam kitab lain baru ni pun kita jawab boleh. Sebab dalam kitab lain ditulis solat jenazah harus. Dia tak kata sunat, harus untuk dilakukan ulang sekali lagi. Jadi untuk yang anak tadi dia boleh amalkan pandangan ni. Dia dah sembahyang jenazah, dia sembahyang jenazah lagi sekali. Bahkan solat i'adah ni dia bukan hanya disunatkan untuk sembahyang fardu, dia juga disunatkan, mana boleh dibuat untuk sembahyang sunat. Boleh dibuat untuk sembahyang sunat. Contohlah orang tu jadi imam sembahyang raya. Kita buat 2 trip lah, contohlah sembahyang raya tu 2 trip sebab ramai sangat. Jadi yang jadi imamnya seorang. Dia lah, orang nak dia jadi imam misalnya. Jadi dia dah sembahyang raya, kemudian sembahyang raya lagi sekali. 2 kali. 2 kali. Jadi cuma yang kedua tu lagi rendah lah sebab dia sunat. Kan? Yang pertama tu wajib. Sebagai imam kan. Jadi boleh tak? Boleh. Jadi sembahyang sunat juga. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat yang ada waktu ini juga maknanya boleh. Boleh untuk dilakukan sekali lagi. Kenapa penting kita tahu boleh tak boleh? Sebab kalau benda tu tak boleh, dia jadi bid'ah. Bid'ah hukumnya haram. Kita pandai-pandai reka, dah sembahyang lagi. Reka, kan? Sembahyang 1 hari 1 zuhur je. Mana ada 2 zuhur? Kan? 1 hari 1 asar je. Mana ada 2 asar? Jadi kalaulah bukan kerana hadis-hadis yang disebutkan tadi, maka perbuatan solat zuhur 2 kali, sedangkan zuhur pertama sah. Kalau zuhur pertama tak sah, itu memang wajib. Zuhur pertama dah sah, nak sembahyang zuhur lagi sekali, maka itu bid'ah. Itu adalah bid'ah dan hukumnya haram. Sebab mereka-reka amalan yang memang tak ada. Tapi oleh kerana ada hadis paling kurang 2 yang disebutkan tadi, maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i disebut bahawasanya hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah dia bukan harus, dia bukan hanya harus, jawaz, bahkan sunat. Dia ada atas lagi daripada harus, hukumnya adalah sunat. So kemudian antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua, yang mana satu fardu, yang mana satu sunat. Ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia sembahyang zuhur 2 kali, maka yang mana satu yang dihukum sebagai fardu? Pendapat yang pertama kata yang pertama. Itulah yang muktamad. Pendapat yang kedua kata yang fardunya yang kedua. Yang pertama tu sunat. Yang pendapat yang ketiga kata mubaham. Tak tahu. Allah yang tahu. Mubaham. Allah je yang tahu. Tapi yang muktamadnya adalah yang pertama. Dan dia punya alasan mudah je. Kenapa yang pertama tu adalah yang fardu? Mudah je. Sebab itulah yang pertama dia buat. Bila yang pertama dia buat usalli fardhu zuhri dan dia buat dengan sah, maka jatuhlah, berlakulah yang pertama itu sebagai fardu. Kan? Maka bila dia buat lagi sekali, maknanya fardu dah selesai, yang kedua jadilah sunat. Itu sebab dia tarjihkan yang dihukum fardu ataupun yang dapat pahala fardu adalah solat yang pertama, dan solat yang kedua hukumnya sunat. Ya. Solat sunat hari raya. Kalau ada di kalangan jemaah tu dia berpecah, ada yang sah, ada yang tak sah. Kita mengulang semula solat. Tadi tu saya sebut Situasi sembahyang raya, sembahyang sunat juga masih dalam kategori boleh diulang. Imam lah yang ulangnya. Makmum yang dah sah tu dia bersurai je lah. Kalau dia nak ulang lagi sekali pun boleh. Dia kan pernah berlaku yang ada satu tempat di Pahang, imam tu dia terlupa takbir, lepas tu dia iklan supaya kita sembahyang lagi sekali. Sebenarnya tak perlulah sembahyang lagi sekali. Mana ada situasi yang saya hadapi kan. Dia imam tu
dia terlupa yang 7 tu, yang rakaat pertama 7. Dia lupa takbir 7. Lepas tu dia tak tahu dia gabra ke apa, sebelum rukuk dia takbir 7. Dia gantikan selepas tu. Jadi Tak batal lah. ha, Tak batal tapi tak sunat. Sebab takbir kan zikir. tapi jemaah tu jadi berterabur. Ada yang ikut dia, ada yang belakang dia, dia Imam tu kena kursus lagi. Tu je lah jawapan dia. lepas tu kita ulang lah. Saya lepas untuk ulang lah. Sembahyang tu sah sebenarnya. Sebab takbir ni benda zikir. Jadi walaupun tak disunatkan takbir, tapi kita takbir tak adalah batal sembahyang. Takbir kan zikir. Allahu Akbar zikir, tak batal sembahyang. Walaupun tempat tu tak disunatkan takbir. Sebab tu imam ni dia kena bijak. Kadang-kadang ada perkara tu sunat. Tapi kalau dia buat boleh jadi keliru, dia tak payah buat. Dia jangan buat selagi dia belum ajar makmum dia. Kan? Paling kurang bagi tahu sebelum nak mula sembahyang tu, bagi tahu. Tapi dia nak buat surprise. Surprise. Contohnya apa? Baru ni ada orang tanya sujud sejadah. Sujud sejadah pada waktu solat Isyak. Contohnya dia baca surah Al-Alaq, kan? Ada ayat akhir tu sujud sejadah. Jadi kalau ditanya soalan, adakah kita boleh sujud sejadah kalau kita membaca ayat sejadah selain daripada subuh Jumaat? Jawapannya boleh. Dengan satu syarat. Dengan syarat dia tidak sengaja memilih surah itu semata-mata dia nak sujud. Dia memang kata malam ni Isyak kita baca surah Alaq sebab nak sujud ni, macam subuh. Kalau macam tu tak boleh sujud. Tapi kalau dia baca dah sampai surah tu, dia sujud. Boleh? Boleh, tapi janganlah buat. Kan? Dia memang akan jadi keliru lah. Ustaz pun akan keliru. Yang tanya tu ustaz juga. Kan? Ustaz pun confuse. Boleh ke tak boleh, kan? Orang awam lagi keliru. Jadi, walaupun benda tu boleh, dia bukan semua benda boleh kita buat. Kan? Kena ada hikmah juga. Bijak juga tu kena ada. Seperti mana, bukan semua benda betul kita kena cakap. Ini benda ni betul. Memang betul. Tapi bukan semua benda betul kena cakap, kan? Contohnya orang tu punya keburukan. Memang betul. Memang dibuat. Adakah kerana benda tu memang dia buat kita boleh cerita? Tak boleh, kan? Setengah orang, benda tu memang dia buat, lepas tu, ya, itu dia punya lesson supaya kita boleh cakap. Tak. Jadi macam tu lah, itu dia panggil hikmah. Ada orang banyak ilmu tapi hikmah tak ada. Kan? Ilmu ada, hikmah tak ada. Ataupun ilmu ada, bijak tak ada. Kan? So cakap banyak, kan? Banyak, dia banyak baca, tapi cara dia cakap itu dia ni tak ada bijak, kan? Tak ada bijak dan tak ada hikmah. Okey. Jadi, apa tadi nak sebut tadi? Boleh. Macam contohnya sujud sejadah. Jadi menjadi amalan imam tarawih kita, sebelum dia nak sujud dia bagi tahu, kan? Okey, rakaat kedua, rakaat pertama ada sujud sejadah. Kalau dekat Masjid Haram, dia tak bagi tahu. Dia kira semua dah reti lah. Jadi kau pandai-pandai lah. Kau tengok imam sujud, kau sujud lah. Kita bagi tahu, kan? Kita bagi tahu. Mungkinlah beza Arab dengan kita Ajam, kan? Orang kampung kita perlu ditaklim. Jadi keperluan tu ada, maka kita bagi tahu rakaat pertama ada sejadah, rakaat kedua sejadah. Dan kadang-kadang macam contohnya kita ni memang sujud sejadah. Kalau negara Hanafi, dia tak biasa sujud sejadah ni, walaupun subuh Jumaat. Jadi dia orang ni kalau pergi, contohnya dia pergi sembahyang dia pergi umrah, subuh Jumaat, hari Jumaat dekat Masjid Haram, dia akan pelik tu. Sujud sejadah tu, benda tu sangat pelik bagi dia. Dia kata hari ni kita sembahyang subuh 3 rakaat. Dia kata. Kita ni alhamdulillah lah, mana ulama kita telah didik masyarakat. Benda tu dah jadi macam sebati. Tak ada siapa rasa pelik kalau subuh Jumaat tu pergi sujud sejadah. Benda tu memang dah jadi satu kefahaman yang am. Tak apalah. Tapi kalaulah contoh kita berhadapan dengan masyarakat yang kemungkinan dia akan keliru, kita tak payah sujud, kan? Ataupun jemaah tu besar. Jemaah tu besar, lagilah mudah keliru, kan? Depan lain, belakang lain. So tak payahlah kita buat benda yang menyebabkan orang keliru. Apa? Tajam? Okey. Berkaitan dengan solat jenazah. Ulang. Itulah kita alami lah. Kita
Jadi kita perlu jadi imam kepada orang-orang yang tak hadir. Jadi imam yang ada masa tu berapa orang lah, ada 4-5 orang. Jadi kita paksa mengulang solat tu berkali-kali. Hampir lebih dalam 30-40 kali seorang. Jadi ada arahan ya lah. Jadi jadi itulah. 30 lagi kenapa? Dia datang lambat lah. Tak, dia sikit-sikit. Dia sikit-sikit. Dia datang runcit-runcit lah. Dia datang runcit-runcit. Jadi kita pun, saya pun heran juga lah. Dia tanya, boleh ke buat sini? Tapi saya tak cakap, saya nak beritahu dia cakap boleh. Jadi mungkin mana dia buat apa yang tadi mana dia kata dia boleh kan? Jadi boleh tu berapa kali boleh? Sekali je. Itulah saya baca sekali je boleh, tapi kalau ni 40 kali 40 kali. saya rasa lebih lah. Saya rasa mungkin dalam range macam tu lah. Tapi itulah kalau berlaku lagi macam ni dengan kita, mungkin Dia kita ni, kita kan ulama yang ajar awam, bukan awam yang ajar kita. Tapi dengan hikmah lah. Saya rasa kalau kita bagi tahu elok, okey je. Kan? Kita lah yang memimpin kan. Kalau dia suruh benda tu tak boleh ya. Bagi tahu elok, tak boleh. Masalah. Atur lah macam mana? Dia panggil kawan-kawan kita lagi. Imam. Kalau mazhab Hanafi lagi lah. Sembahyang jenazah ni tak boleh sembahyang jenazah yang sama banyak kali. Hanafi tak boleh. Yang tadi orang yang sama sembahyang jenazah 2 kali. Jenazah yang sama tak boleh sembahyang 2 kali. Kali ya? Kecuali kalau family. Baru boleh. sah tak salah. Tak sah. Kalau kata boleh sekali saja, maksud kalau yang keseluruhan tak boleh. Apa maksud tak boleh? Tak boleh, tak sah. Tak ada. Amalan macam tu tak ada. Yang ketiga kata ada payment. Dia 2 kali ya. Tapi untuk yang pas tu nanti kita cari qaul. Setakat yang saya tahu sekali. Sebab kalau kan saya sebut tadi, kalau dalam kitab ni dia kata tak boleh terus. Sekali pun tak boleh. Kan? Saya sebut tadi tu memang ada. Disebut mubah ada, sebut sunat ada. Okey? Allahumma salli alaihi Kan afdal kita buat yang pertama tu untuk melepaskan kifayah. At least kita cari at least 40 orang. Kalau yang kedua, ketiga, keempat tu dia disunat. Apa dia? Yang solat Betul? Sunat. Jadi ada yang berpandangan tak ada sunat. Cukup sekali. Maknanya kedua, ketiga tu tak payah buat. Dari segi nak maklum dengan jemaah tu, ada yang berpegang contohlah dia kata, kenapa solat banyak sekali yang cukup, yang perlu. Tapi kita nak dapatkan supaya benda tu boleh ramai yang solat. Jadi kita solat ada 3 kali lah macam tu. Tapi ada yang berpegang cakap tak payah sekali je. Jadi ada satu situasi tu dia ceritakan dengan saya lah. Anak dia tak suruh solat, dia suruh sekali je, lepas tu tak boleh solat lagi. Itu situasinya kan. Kita nak bagi tahu macam mana dia nak spend yang sunat tu. Yang pertama, saya sebut tadi lah, ulama berselisih pendapat. Adakah sembahyang jenazah untuk jenazah yang sama boleh dibuat lebih sekali? Maka dalam mazhab Hanafi tak boleh. Tak ada. Dia tak ada sembahyang jenazah 2 kali ni, tak ada. Kan? Kecuali kalau jenazah yang sembahyang jenazah pada jemaah yang kedua tu family. Masa solat pertama dia tak ada.
Maka family lebih aula diraikan, maka boleh. Tapi kalau yang pertama tu dah memang family buat, maka khalas, selesai, dah tak ada. Tapi itu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i kita melihat begini, dia ada beza antara melunaskan tuntutan fardu kifayah. Melunaskan tuntutan fardu kifayah yang pertama dikira selesai. Tapi semayang jenazah itu sendiri, dia ada tanggungjawab personal kita. Antara hukukul muslim lah, antara hak-hak orang muslim yang kita tunaikan. Bila dia sakit, kita ziarah. Bila dia mati, kita semayangkan. Memanglah jenazah itu sudah disemayangkan. Untuk dia dah selesai, untuk kita belum selesai. Untuk kita yang belum semayang lagi, kan? Memanglah jenazah tu punya fardu kifayah dah selesai, tapi kita sebagai hak. Jadi orang yang nak semayang tu, dia nak melunaskan hak hukukul muslim. Bahawasanya bila ada saudara Islam kita mati, kita solatkan jenazah untuk dia. Sebab yang tadi ada kata berpegang, kita pun tak tahu kita bercakap dengan siapa. Yang berpegang tu, dia tu siapa? Dia tu ulama ke dia orang awam, kan? Jadi kalau dia itu orang awam, sepatutnya dia dengar cakap ustaz, kan? Dia berpegang tu. Satu lagi, jadi kalau orang awam, kita bagi jawapan logik je lah. Kalau ustaz, kita bagi hadis lah. Kalau orang awam, kita bagi logik. Okey, semayang jenazah ni adalah doa. Makin banyak orang semayang kat ayah kamu, makin banyaklah orang doa. Tak nak ke? Macam tu je tak bagi tahu kat dia. Semayang jenazah ni dia doa. Allahumma ghfir lahu. Jadi cukup ke sekali doa? Lepas tu nanti kalau ada 10 kali ulang semayang jenazah, kan? 10 tu pula berapa orang pula semayang. Maka banyaklah doa yang akan dipanjatkan. Rasanya yang tu masuk sikit ke akal dia. Satu lagi, daripada segi hujahnya, pernah berlaku satu orang perempuan. Satu orang perempuan dia ni adalah siak Masjid Nabawi. Dia meninggal dunia, diuruskan, ditanam, Nabi tak tahu. Bila Nabi tanya, mana dah meninggal? Kamu tak beritahu aku. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi pergi ke kubur dia. Dan Nabi solat di kubur dia. Itu contoh. Solat jenazah dah buat dah. Itu buat lagi sekali. Itu antara dalil mazhab Syafi'i bahawasanya jenazah yang telah disolatkan boleh disolat lagi. Kerana tidaklah solat jenazah itu melainkan dia adalah doa. Mana ada doa dah sekali, tak boleh dah doa. Bagusnya. Bahkan sampai sekarang kita nak doa lagi kepada si mati. Bahkan solat jenazah ni, kalau kita tak sempat buat sebelum dia dikebumikan, kita boleh sembahyang kat kubur. Kita datang lambat, dah selesai, dah tanam pun. Jadi tak apa. Kadang-kadang kita, dah tak sempat lah sembahyang, tak payah pergi lah. Tak, pergi je, kan? Pergi je. Walaupun kita sampai tu dah tanam, pergi. Kerana satu, kita ada tanggungjawab takziah paling kurang. Walaupun dah sembahyang, walaupun dah tanam, kita jumpa family dia untuk takziah, kan? Takziah satu. Satu lagi, kita masih ada kesempatan untuk solat jenazah tu kat kubur. Siapa yang solat jenazah kat kubur? Nabi sembahyang jenazah kat kubur. Siapa jenazah tu? Satu orang perempuan hitam, orang biasa, tapi dia khidmat kepada Masjid Nabawi. Jadi itu jawapan yang untuk ustaz lah. Maksudnya berdasarkan hadis itulah mazhab Syafi'i kata boleh sembahyang jenazah yang sama lebih daripada sekali. Solat jenazah tadi dekat kubur, saya pernah buat sendiri lah. Cuma masalah dia masa tu kan tanah, kita pakai selipar je. Jadi masa tu ambil wuduk, jadi kita pijak selipar tu. Boleh? Boleh Pijak selipar. Memang jangan buat pijak selipar. Kalau kita yakin selipar kita bersih, pakai je lah selipar tu.
Okey? Ada rehat? Macam baru mula? Rehat dah? Boleh insya-Allah. InsyaAllah selesai sesi pertama pada pagi ini dan kita rehat pukul 10 sehingga pukul 10.35. Dan sambung 10.35. Insya-Allah. InsyaAllah. Semua ada disediakan di luar. Sama. Masih Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.